Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Taala telah berikan kepada kita hingga pada hari ini dapat lagi kita meneruskan ibadat puasa kita, yang mana hari ini hari yang ke-27 Ramadan, dan hari ini hari Jumaat yang terakhir kita berada di dalam bulan Ramadan. Kiranya panjangkan umur kita sempat lagi dengan hari Jumaat akhiratan ni, minggu depan dan minggu seterusnya. Bagi tahun ni itu bukan bulan Ramadan. Hari ni hari Jumaat yang terakhir. Jadi malam ni masuk malam yang ke-28 Ramadan. Jadi baki Ramadan ada lebih kurang 2 hari lagi. Lebih kurang. Jadi sama-samalah kita rebut luar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tahun ni, sempat dengan Ramadan, dan kita berada di penghujung Ramadan, yang mana bila di penghujung Ramadan seperti ini, di akhir-akhir Ramadan, 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala menangis. Satunya para malaikat, yang keduanya 7 lapis langit, yang ketiganya 7 lapis bumi. Malaikat, langit, bumi semua menangis bila ada di hujung-hujung Ramadan. Jadi bagaimana dengan perasaan kita? Rasa lagu mana? Ramadan nak pergi dah ni. Dia singgah mari sebentar. Dalam sebulan, dalam setahun 12 bulan ni, Ramadan mari singgah sekejap, sebulan sahaja. Lepas tu habis dah 27 hari mari dah. Tinggal lagi 2-3 hari lagi. Jadi kita sama-samalah. Nah, dia panggil apa? Jaga kemuliaan Ramadan, kebesaran bulan ini dengan kita tingkatkan amal ibadat kita. Orang Kelantan kita kata senapak. Semaya Jumaat kita jaga, semaya sunat kita jaga, lagi semaya sunat tarawih. Lah, rasa nak pergi mana, rasa nak pergi cari baju gaya malam ni. Dulu. Dah, di waktu lain. Jangan tinggal semaya sunat tarawih. Jadi ahli jamaah sekalian, yang mana kita puasa sebulan ni 30 hari ataupun 29 hari ni, iaitu nak latih kita, nak didik kita, nak tarbiyah kita supaya kita ni jadi manusia yang bertakwa. Ni boleh kata tiap minggu lah, walaupun bukan bulan Ramadan pun. Wasiat dengan takwa, pesan dengan takwa ni menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Tiap-tiap hari Jumaat
Tok imam duk royak atas mimbar. Ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Tiap-tiap hari Jumaat wajib kena wasiat dengan takwa. Jadi kita berada di bulan Ramadan, salah satu ibadat puasa ni hikmahnya iaitu nak tarbiyah kita, nak latih kita, nak didik kita supaya kita ni jadi manusia yang takut kepada Allah. La'allakum tattaqun. Kita duk baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hikmah puasa. Nak supaya kita ni jadi manusia yang takut kepada Allah, manusia yang bertakwa kepada Allah. Manusia yang bertakwa inilah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala nak terima amalan yang dia buat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan-amalan orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga syurga dan nikmat syurga itu Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang bertakwa. Wal aqibatu littaqwa. Akibat baik. Balasnya baik, yakni syurga dan nikmat-nikmat syurga itu littaqwa, bagi mereka yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita puasa ni bukan kata kita lapar dan dahaga saja, tidak. Kita naikkan sikit puasa anggota itu. Mata kita puasa, telinga puasa, mulut puasa, tangan kaki pun puasa. Kerana tingkatan puasa tu, darjat puasa sendiri tu dia terbahagi kepada 3. Ada puasa awal, ada puasa khawas, ada puasa orang awal, puasa orang ramai-ramai. Mana? Diri daripada makan minum, tahan diri daripada lapar dan dahaga. Itu puasa juga dia panggil, tapi puasa dah orang awam. Dia tak jaga, mata dia tak jaga, telinga dia tak jaga, mulut dia tak jaga, mata nak tengok gapo tak ada kira, telinga nak dengar gapo tak ada kira, mulut nak kata gapo tak ada kira. Tak ya jaga ni, tak ajar, tak ini. Itulah. Ni hak kata boleh lapar dan dahaga. Gamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athar. Betapa ramai di kalangan umat tu yang puasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapat apa-apa ganjaran, apa-apa balasan daripada Allah, melainkan lapar dan dahaga. Boleh buat tu. Apa kerana tak ada dahaga, kerana tak ini. Sebablah kita naikkan sikit. Dia panggil tingkatan puasa kita, iaitu puasa puasa. Iaitu di samping kita tak makan tak minum, rukun syarat puasa, kita jaga mata kita, pandangan kita jaga, tidak melihat perkara-perkara yang haram. Kita jaga telinga kita tidak dengar perkara-perkara yang haram, mumpak, fitnah dan sebagainya. Kita jaga lidah kita, mulut kita daripada mumpak dan fitnah. Dan percakapan yang dusta jaga. Itu puasa tingkatan yang kedua. Jangan tak makan tak minum saja, tapi mata tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga, itu kita tak sih macam itu. Jadi kita jaga yang mulia, yang mana kita dari luar lagi nak beraya. Jadi seperti mana wajah di awal tadi, di tempat puasa ni, iaitu apa dia? Nak didik kita jadi manusia yang bertakwa.
Jadi ada satu kata-kata yang mengatakan laisa la'idu liman labisal jadid walakin lamida liman zadat tuqa. Bukanlah hari raya itu bagi mereka yang berpakaian baru semata-mata, akan tetapi hari raya itu adalah bagi mereka yang bertakwa, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat raya. Baju baru tu lah, molek lah, tak ada masalah. Tapi bukan kata orang yang berpakaian baru, pakaian dongeng, pakaian molek ni dia dapat hakikat raya dia sebenar-benar. Tidak. Laisa la'idu liman labisal jadi. Bukanlah hari raya itu bagi mereka yang berpakaian baru semata-mata. Walakinnal la'ida liman zadat tuqa. Akan tetapi hari raya itu adalah bagi mereka yang bertambah takwanya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat raya. Kalau takwanya tidak bertambah, takutnya tidak bertambah, itu tak dapat lagi hakikat raya yang sebenar-benar. Sebab itulah kita kena banyak doa. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk di kalangan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang takut kepadamu ya Allah. Takut nak buat larangan, takut nak tinggal suruhan, takut nak tinggal hak Tuhan suruh, takut nak buat hak Tuhan larang. Ini orang yang berjaya yang sebenar-benar. Selama mana perintah-perintah Allah kita tidak sanggup buat, larangan Allah kita tidak sanggup tinggal, ini orang yang tidak berjaya. Ada hakikat raya lah. Hati semakin bertambah takut pada Allah, bertakwa. La'allakum tattaqun. Pada kata yang mulia, yang mana baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, zayyinu a'yadakum bitakbiri. Zayyinu, hiasilah oleh kamu, moleklah, comellah a'yadakum, akan hari raya kamu itu bitakbiri, dengan takbir. Nabi suruh kita molek, suruh comel, suruh hias raya kita ni dengan takbir. Jadi, kita kena banyak takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila sempurna dah puasa Ramadan sebulan 29 hari ataupun 30 hari, walitukabbirullaha, hendaklah kamu bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Takbir. Bukan sambut hari raya ni dengan tujuh tak. Hiasi raya kita, molek raya kita, comel hari raya tu dengan takbir. Takbir banyak. Dia kata hias raya ni dengan pasal kita tak. Ni di rumah pasal kita. Kita nyokkan orang main dulu. Asalah di rumah. Yo ya, tak ada takbir apa. Tak comel raya itu. Tak boleh. Nak pasal kita, nak pasal aku kelitak gilah, tak ada masalah. Tapi kena mengagungkan Allah, kena membesarkan Allah. Zainu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu itu dengan takbir. Comellah hari raya itu dengan takbir. Banyakkan takbir. Mana raya dia? Kita Idul Fitri, raya puasa ni saja. Sekejap balik pagi petang, tinggal kat takbir saya raya habislah. Tak ada.
Tapi kita buat persiapan gaya. Makannya tu makannya ni, persiapan tu persiapan ni, boleh takbir, tak ada masalah. Kena comel gaya kita nak molek. Ni pasal kita saja. Pasal aku saja. Takbir tu tak comel. Walaupun kita pasal kita pilih rumah pun, kalau tak ada takbir tak comel gaya. Ada biasa waktu. Kau zahir ada apa? Situ main rumah api weh. Rasa nak beli rumah api juga. Situ dia bola weh. Rasa nak main dia bola juga. Situ dia tumpak weh. Rasa nak main tumpak juga. Dan takbir tak ada. Ini sangat rugi. Wajib takbir Allah. Taklah kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Bila selesai ada puasa kita bulan 29 hari 30 hari Ramadan ni, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Takbir. Takbir gaya. Ini yang tujuh ke benda juga, yang tujuh ke benda lagi tak boleh tanya tujuh situ lah. Apa tu tanya bagusnya? Kasih diri raja-raja. Ada pun ada tabung masjid pun. 50 riyal, 100 riyal, 100 setengah dah. Tukar pahala sampai akhirat esok. Buat beli-beli habis sekali tujuh. Pun bunyi sekali dah tak. Bawa kami tinggal. Royak itu lah kalau beli-beli dah. Kalau beli dah hari kapal. Apa? Jadi kita kena molek, kena comel, kena hias gaya kita dengan takbir. Buat hati yang takbir. Gini, malah gaya kalau boleh masjid pada sah ni, takbir. Takbir kita, takbir rumah, ada masalah. Ada orang yang bakar takbir pun takbir, tengah warga ni pun takbir, tak ada masalah. Besar pada gaya ni, kita ingat pada kebesaran Allah, ingat pada keagungan Allah, ingat pada nikmat-nikmat Allah. Ingat. Jangan lupa. Pada gaya ni ada banyak orang lupa. Banyak orang lalai pada gaya. Bacalah. Kalau kita perhati buat lepas-lepas lah. Tahun ni agak kata-kata. Kalau lepas-lepas pada gaya ni kat masjid pada setengah. Jaya nak ada orang tak ada. Email pun tak lari dah ada gaya. Ada orang untuk siap, untuk bilang tak ada. Ini sangat-sangat rugi. Jadi kata yang kemudian ada satu mana yang kita kena hidup, mana gaya. Yang mana mereka yang menghidupkan 2 malam hari raya ni, mana gaya lagi, mana gaya puasa. 2 malam ni, siapa-siapa dia hidup, mana gaya puasa, mana gaya ni, hati dia takkan mati ketika mana hati manusia lain mati. Hidup pada gaya. Kalau boleh semaya sunat tasbih, itu semaya itu benar. Hidupkan malam raya. Dengan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata yang mulia, Ramadan kita ni nak habis dah, sehari 2 lagi ada. Jadi sama-sama lah kita jaga. Jaga ibadah kita. Jaga semaya 5 waktu. Zuhur kita 5, asar kita 5, maghrib kita 5, isya kita 5, subuh kita 5 waktu jaga ni dulu. Lepas tu jaga semaya sunat. Kerana apa kita kena jaga ibadah di bulan Ramadan? Kerana di bulan Ramadan Allah Ta'ala lipat gandakan segala amal, baik amal fardu ataupun amal sunat, amalan yang wajib ataupun amalan yang sunat di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Anda jaga. Banyak orang tak ada semaya gori jemaah dia. Gori tak ada jemaah. Alasan buka puasa. Suka jadi alasan dia makan banyak. Dia tak ada jemaah tu dia makan banyak. Nak kenyang dulu kita.
Kalau dia nak jaga semaya Jumaat saja, makan orang kemon putih, jika putih minum air, jelas dia mari semaya Jumaat. Tu orang hak saya ke Jumaat. Orang hak tak saya, dia rasa kata sibuk. Pak tu pukul jadi ada lagi satu bagi Ramadan sehari dua ni dia jaga semaya Jumaat. Saya lah Ramadan. Tahun lepas dia duduk tak tahu. Dia habis duduk tak tahu lagi. Ni sehari dua kita, omong kita nak habis bila, nak suruh bila tak tahu. Hari ni ada yang meninggal. Malam ada yang meninggal. Mari dulu ada yang meninggal. Tiap hari ada yang meninggal. Kita ni masa kita mau kita tak tahu nak habis bila. Jadi kita gunalah sebaik-baik mungkin kesempatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita buat amal sungguh. Semaya Jumaat 5 waktu jaga ni bulan Ramadan. Jaga masjid. Lepas tu jaga semaya sunat rawatib. Jaga semaya sunat duha, jaga semaya sunat tarawih, semaya sunat witir, jaga. Semaya sunat tahajud. Semua tu dilipat gandakan amalnya, dilipat gandakan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Ramadan berlalu, Ramadan pergi, sehari pas hari, sehari pas hari, 27 hari mari dah ni saya Jumaat tak ada. Zuhur tak ada Jumaat, Asar tak ada Jumaat, Maghrib tak ada Jumaat, Isya tak ada, Subuh tak ada. 27 hari mari dah Ramadan berlalu. Ada beberapa hari sahaja lagi. Jagalah sebaik-baik mungkin. Jagalah kemuliaan Ramadan ini dengan kita jaga amal ibadah. Besar dia semaya Jumaat 5 waktu, nak jaga. Semaya Jumaat, nak jaga witir. Kalau tak di hari masjid pun semaya Jumaat di rumah. Dia di rumah kan dia. Itu dah ada. Mau bocor tu aku bocor ni. Habis kira-kira. Hak biasa tu lah, ada juga hak Jumaat rumah kan. Kita nak pahala. Pahala. Semaya sore boleh 1. Semaya Jumaat boleh 25 ataupun 27. Nak banding tak boleh, tak boleh. Lepas tu rugi. Orang yang tidak sempat semaya Jumaat ni sangat-sangat rugi. Jadi jaga. Lebih lagi berada di bulan Ramadan. Lebih lagi kita duduk di 10 akhir ni saja. 10 akhir ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, mafhumnya tuntutlah, carilah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu di 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi di malam yang ganjil. 21 lepas jam, 23 lepas jam, 25 lepas jam, 27 malam lepas jam. Ada satu lagi malam ganjil, malam 29. Mana-mana kita tak tahu Al-Qadar. Lailatul Qadar ni mana-mana tak tahu. Mengikut Imam Asy-Syafi'i yang cenderung kepada malam 21 ataupun malam 23. Bagi pendapat Ibnu Abbas dan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, dia cenderung kepada malam 27. Ada kata malam 25, ada kata malam 29, macam-macam. Pasti dapat Lailatul Qadar, kita buat apa? Buat apa? Buat apa? Sekurang-kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia semaya Jumaat Isya, dia semaya Jumaat subuh. Cukuplah tu. Isya dia Jumaat, subuh dia Jumaat. Tak apa. Terus kurang-kurang menghidupkan malam Al-Qadar. Hak pertengahan menghidupkan malam Lailatul Qadar, iaitu kita menghidupkan setengah malam, separuh malam.
Dua belah jam kita ambil je buat ibadah. Saya mo'o, saya nak berawet, saya nak witir, baca Quran duduk habis. Lawak lagi, tiba lagi, takbir, tahlil, buat ibadah. Net je. Tu hak bertengah kita boleh hak ni tak bodoh. Ambil net je buat ibadah. Hak paling tinggi sekali darjah menghidupkan malam Lailatul Qadar, iaitu menghidupkan sepanjang malam. Tak tidur asal. Baca Quran juga, baca Quran juga, habis duduk sambung lagi, habis duduk sambung lagi, selawat pas selawat, istighfar lepas istighfar. Faham tak? Tak tidur sepanjang malam. Ini berasa sebuah dah. Tapi hak tengah nak pada. Ada Quran, winda sembahyang Jumaat Isya, winda sembahyang Jumaat subuh. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan lebih baik pada 1000. Tak tahu nak kata. Apa makna satu malam Lailatul Qadar itu, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Mana amal ibadah yang dibuat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kata kita semaya di Mu'ah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita semaya di Mu'ah. Dia kata kita sedekah seria malam itu. Benar malam Lailatul Qadar lebih baik daripada kita sedekah 1000 bulan. Jadi tak tahu malam mana-mana. Salah satu hikmah disembunyikan malam Lailatul Qadar, iaitu supaya kita ni berterusan melakukan amal ibadah sampai akhir Ramadan. Jangan berhenti buat apa. Sudah pasti kita akan dapat satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sama-samalah kita jaga kemuliaan bulan Ramadan ini dengan kita jaga amal ibadah kita. Jaga ibadah. Ayat awal tadi semaya di Mu'ah kita jaga. Jangan tak mari semaya di Mu'ah kerana alasannya detik puasa. Mana tak pergi Mu'ah detik. Malam tak sahur. Hari ni maka tak pergi di Mu'ah. Jangan lah. Ada sehari dua lagi ni jaga. Jadi yang merasa sepada tak-tak dia panggil apa untuk isi masa hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, dua ibu bapa kita, guru kita, anak-anak kita, cucu cici kita, jiran tetangga kita, sahabat hantai kita dan semua umat kita besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selamat dunia dan juga akhirat. Allah a'lam apa baik datang daripada Allah, yang mulia dan mohon daripada kelemahan dan kekurangan yang daripada diri aku, yang mana terkasar bahasa, tersilap bahasa, apa kita maafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana umuran nafi'atan muhitatan wasi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa astaqirur raziqin. Allahumma fidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawaz an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bini ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma ij'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Allahumma ansur ikhwanana muslimin
muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Qahhar ya Jabbar ya Mutaqin ya Allah. Allahumma arhamna fa innaka bina radin. Allahumma arhamna fa innaka bina radin. Allahumma arhamna fa innaka bina radin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatal qadr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.